Saya dah dapat tangkap sikit lah keyword-keyword dia, apa benda yang perlukan saya jawab untuk 9-10 dekat SPM, saya bagi 10 bintang lah. 如果有父母担心他们的孩子会在 SPM 考试中考到的成绩不理想，我推荐家长们把你们的孩子送到 Fast Track Academy。Saya Zarif Aryan bin Azmin. Okey, saya boleh faham apa benda yang saya perlu tahu, cara cikgu explain, yang cikgu bagi tips memang okey. Saya faham lah. Dan handouts tu pun senang je nak faham. Cara cikgu ajar apa tu, kalau saya tulis apa yang cikgu cakap tu, lagi senang lah saya faham. Macam cikgu bagi tips ekstra ke apa-apa, saya tulis lah dalam dia. Dalam subjek chemistry lah. Beberapa chapter tu sebab waktu saya form 4 dulu, sometimes saya macam apa tu, tak fokus dalam kelas, jadi saya tak faham sikit, tak faham sangat lah. Once masuk form 5 ni, dia start macam apa tu, sebab basic tak kuat sangat, jadi dia tak faham sangat waktu masuk form 5 ni. Lepas belajar dengan fast track sekejap untuk form 4 tu, baru saya nampak konsep-konsep dia macam mana dia, itulah macam konsep form 4 ni ada dengan konsep form 5 dia. Yang cikgu cakap first lah, benda pasti lah. Sebab dulu memang waktu saya tak ada, Cikgu Anissa yang mengajar. Sebab waktu tu pun, waktu tu saya fokus, saya ambil print semua benda, lepas saya tulis filter. Kenapa yang Cikgu Anissa ajar tu, memang saya dah dapat tangkap sikit lah keyword-keyword dia, apa benda yang perlukan saya jawab untuk dari segi kefahaman tu. Macam Cikgu Rafi ajar sejarah tu lah, dia ajar kita kena fahamkan kronologi semua tu. Sebab sebelum ni saya hafal je, saya tak fahamkan, jadi itu saya cepat lupa. Lepas cara Cikgu ajar, senang sikit lah saya nak tangkap apa benda yang dia nak sampaikan lah, bab-bab tu nak sampaikan. Fakta-fakta tu dia ajarkan fahamkan bahagian mana, lepas tu kaitkan dengan bahagian yang lain. Lepas tu cari persamaan dia, lepas tu cari yang perbezaan dia kalau nak lagi senang nak faham. Lepas dah buat tu, ikut masa dia lah, ikut masa macam mula-mula apa jadi, next apa jadi, kemudian apa jadi, susun dia punya time, dia punya kronologi dia. Lah dengan cikgu energetik jugalah, cikgu interaktif dengan kita orang. Tanya soalan, dia tengok, dia faham kan, lepas tu jawab soalan kita orang. Lepas tu kalau orang lain tanya pun dia jawabkan, lepas tu lagi kita lagi senang faham. Walaupun macam kita senang je bagi ni, tapi lepas cikgu explain tu, macam ni tu boleh lagi tengok, lagi senang nak fahamkan dia. Kalau belajar, bahan-bahan tu dia mainly highlight points yang penting untuk apa tu, macam nak cakap, soalan yang mungkin akan keluar untuk SPM trial ni. Jadi cikgu-cikgu pun suruh kita orang fokus kat situ. Jadi saya guna bahan-bahan tu, tengok-tengok sikit lah waktu kalau saya nak study ke apa. 如果有父母担心他们的孩子会在 SPM 考试中考到的成绩不理想，我推荐家长们把你们的孩子送到 Fast Track Academy 这家补习中心，因为他们教学方法对于参加 SPM 考试的学生来说很有效，所以我推荐你们把你们的孩子送到这家补习中心。谢谢。Saya cakap kalau ada mak ayah yang risau anak-anak dia dapat SPM, dapat markah SPM tak bagus, saya recommend mak ayah hantar ke Fast Track Academy sebab cara dia orang mengajar sangat berkesan bagi murid-murid yang hendak bagi calon-calon yang ambil SPM ni.